Kalau nak cuci kat rumah, jangan main ambil je apa sabun cuci pinggan ke, Clorox ke, jangan. Jahanam cat tu nanti. Seeloknya elakkanlah guna produk-produk household. Pergilah ke DIY ke mana-mana kedai yang jual sabun, cari sabun kereta yang murah-murah pun tak apa. Yang penting pH dia neutral. Make sure pH dia tak tinggi ataupun rendah sangat, sebab itu dah level acidic ataupun alkaline lah. Alkaline akan mengakibatkan clear coat kita jadi pudar, hazy. Dia akan jadi berputih-putih, dia akan jadi bercapuk lah. Kalau yang acidic tu acid lah, dia akan memakan lah. Dia akan menghakis lah. Selalunya sabun-sabun rumah ni dia bersesuaian dengan apa yang dia basuh sebenarnya. Kalau dah guna untuk pinggan tu, janganlah guna untuk benda lain, guna untuk pinggan. Kalau dah guna untuk sabun basuh baju tu, guna untuk baju, jangan guna untuk kereta. Okey, ada juga yang tanya macam sabun Dettol semua tu yang membasmi kuman 99.9% tu boleh ke guna cuci kereta? Eloknya tak boleh, sebab itu adalah kegunaan untuk luka badan dan sebagainya. Jangan pelik-pelik, guna je sabun kereta.